Apa khabar semua? Salam sejahtera, selamat datang. Ini adalah Stadium Sultan Ibrahim di Sukarna Puteri. Saingan hari pelawanan ke-22 Liga Super 2025-2026. Saya Ben menemani anda untuk aksi di antara pasukan yang sudah pun bergelar juara Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut. JDT bertemu dengan Terengganu di kedudukan kelima. Perhitungan Cisco Munoz dan Tengku Hazman Raja Hassan. Harimau Selatan melayani kunjungan skuad penyu. Ini adalah Teto Martin. Belakang semula Aketse. 1-2 Aketse dengan outside foot melakukan percubaan. Cuba untuk memerangkap kedudukan Rahadi Azli di bahagian near post di sebelah kanan itu. Lihat sekali lagi bagaimana 1-2 Aketse dan kemudiannya menggunakan kaki kirinya melakukan satu percubaannya yang ditampan Mano Hidalgo. Corbin Ong, satu cross yang baik, tandukan diselamatkan kali pertama. Itu adalah shot on target yang pertama dari Joe Darul Takzim yang memaksa Rahadi Azli melakukan satu diving ke sebelah kiri untuk menyelamatkan gawangnya. Lihat slow motion tandukan Backson itu yang mungkin beraksi untuk Tenerife di Spain. Sebelah kiri di situ daripada Nacho Mendes. Satu percubaan yang baik dan dapat diselamatkan sekali lagi. Oh, ini sudah pun kali ketiga dalam 15 minit. Kali ini Afiq Fazail yang menguji ketangkasan Rahadi Azli. Berapa banyak lagi cubaan seumpama ini. Kali ini tandukannya agak baik sebenarnya dari segi placing itu untuk Joe Darul Takzim. Mana mereka berada ketika ini? Pentas Asia, di pentas dunia. Oh, cantik. Mungkin peluang Backson. Itu dia. Tak tunggu lama. 22 minit. Satu combination play agak menarik antara dia dan Eiger Aketse. Dan bagaimana dia memperdayakan Rahadi Azli yang sudah pun melakukan 3 dan 4 big save dalam game untuk menafikan JDT. Termasuk percubaan tandukan Backson sebentar tadi sendirinya. Tapi itulah kualiti yang ada. Ini adalah gol ke-21 Afiq sebenarnya. Tapi semuanya hasil gerakan menarik daripada Eiger Aketse Barutia. Cantik lambungan ini. Mungkin ada peluang yang dapat dihasilkan. Adakah itu gol penyamaan yang dapat dihasilkan oleh Terengganu? Ia adalah jaringan daripada Hassan Pashanbe. Wow. Apa yang berlaku di sini? Satu kelekaan. Dan ini mungkin baru gol ke-8 sahaja yang dibolos oleh Joe Darul Takzim. Dalam saingan Liga Super akan ada pemeriksaan VAR. Said bin Jamal memberikan signal juga jaringan itu disahkan. Tidak ada offside. Satu lambungan yang cantik sebenarnya. Saya kira daripada Kareka di sini. Oh, dakwaan mungkin handball di situ daripada Hassan Pashanbe. Tetapi lihat bagaimana first touch untuk mengawal dan kemudiannya placing saja di bahagian far post untuk menewaskan Shihan ini. Tandukan yang baik. Lihat first ball dimenangi. Perebutan pertama Azam Azmi Murad, delivery agak baik, tandukan Jervain. Oh, terus ke Shihan. Itulah pertama kalinya kita lihat Jervain Kastanye mempunyai peluang untuk melakukan percubaan. Dia dalam kedudukan bebas di sini. Walaupun dikepit dua pemain, tetapi tandukan itu terus ke arah Shihan. Masuk ke dalam semula, cantik daripada Yago. Sekali lagi menunjukkan impak serta-merta yang dia bawa dalam permainan. Peluang diselamatkan sekali lagi. Peluang terbaik dalam separuh masa yang kedua. Tak dinafikan. Syami Safari, pemain gantian. Lihat lambungan ini. Yago pada ketika ini percubaan yang baik. Dihadang sekali lagi. Ini adalah Afiq Fazail. Yago 4 option dalam kawasan penalti. Dan percubaan yang kita dapat lihat daripada Ajdin Mujacic yang baru masuk menggantikan Backson. JDT masih lagi mencari kunci untuk membuka barisan pertahanan. Mungkin di sini Syami Safari tak masuk.
Masih tak masuk. Aduh. Apakan daya untuk Syami Safari. Kalau dah begitu peluangnya dan masih lagi tidak dapat melakukan jaringan. Mungkin hari ini, mungkin bukan hari Johor Darul Takzim, tetapi mereka masih lagi mencuba. Kareka di belakang beliau, Azam Azmi Murad. Mungkinkah ada ruang kosong yang dapat ditinggalkan Kareka? Percubaan. Oh, bagaimana kita dapat lihat pemain-pemain JDT seolah-olah membuka laluan untuk Terengganu melakukan percubaan di situ. Akan keciciran mata. Dihantar ke far post, keluar dari kawasan permainan. 6 minit sudah pun datang dan pergi, dan whistle dibunyikan untuk satu kemenangan yang cukup bergaya. Tengku Hazman Raja Hassan mencipta sejarah musim ini. 20 kemenangan berturut-turut untuk JDT. Ditamatkan rekod kemenangan itu. Masih dalam pencarian quadruple, tetapi di Stadium Sultan Ibrahim hari ini adalah hari Terengganu FC apabila mereka mengikat Johor Darul Takzim kepada keputusan seri di laman Johor.